Pasaran pada tahun ni memang agak mencabar dan apa yang akan buatkan Cat Nova agak struggle tahun ini. Assalamualaikum semua, selamat datang ke YouTube channel Aizat Arfa, founder kepada Robot Cat Nova dan juga pakar robot trading anda. Dalam minggu ni saya nak cerita sedikit sebanyak lah apakah fokus saya ke atas robot Cat Nova kita terhadap pasaran market. First kali kita kena sedar yang tahun ni permulaan dia agak berat sebenarnya. Satu, kita tengok bulan Januari kita tak pernah lagi tengok keadaan di mana gold buat all time high setiap hari. Orang kata dah macam benda tu biasa je, padahal tu harga tertinggi setiap hari dicatatkan. Bulan 1 tum naik kan. Lepas tu dah settle part yang tu, bulan 2 pula kita ada disajikan dengan geopolitik atau ketegangan yang berlaku dekat Middle East. Maknanya korang Google benda tu, saya tak nak mention benda ni sebab takut kena violate dengan YouTube kan. So pertama, kenaikan harga emas yang melampau-lampau. Maksudnya dia dah macam level FOMO. Kalau kita tengok graf balik kan, macam saya share baru ni, graf tu naik macam ni. So benda tu memang pelik lah, tak pernah berlaku dalam sejarah. Ada berlaku dalam sejarah sebenarnya kalau kita tengok tahun-tahun lepas kan. Ada tapi sangat jarang berlaku. And yang kedua, macam saya cakap, geopolitik yang ni korang tahulah. Benda tu memang tengah viral sekarang kan. Tegangan yang sedang berlaku di Timur Tengah. So benda-benda macam ni yang akan merencatkan sedikit perjalanan robot Cat Nova kita. Macam saya cakap lah, robot Cat Nova ni telah dimasukkan identiti dan juga strategi yang mana dia akan filter dulu market, dan bila complete semua dah check dekat box tu, okay, ini ngam baru robot tu akan entry. Tapi disebabkan ada isu harga macam ni, payahlah robot Cat Nova nak entry dan menyebabkan kemungkinan besar robot Cat Nova tak banyak entry. Dan juga risiko yang kita memang na'udzubillah kita nak cuba elak adalah risiko tiba-tiba market crash ke apa menyebabkan account floating dan juga account tu boleh gone. So apakah solusi yang akan Cat bawa untuk next version seterusnya? Macam biasa, setiap masalah akan ada solusi dia. So solusi yang terbaru yang Cat sedang bagi hint dekat awak semua sekarang ni, jangan tanya tahu bila version ni nak release, sebab dalam banyak-banyak version 1.0.8 yang akan siap nanti tak tahu bila adalah antara version yang paling berat yang Cat akan kena cuba code selepas ini. Sebab version 1.0.8 ni adalah version yang kita akan bekerja terus dengan real time data ataupun news yang ada dalam pasaran seluruh dunia. Ada je berlaku event yang unexpected, terus robot tu akan ada kawat dia, akan ada orang kata SOP dia supaya dia nak elakkan kita ni terjerumus dalam satu market crash. Sebab kalau kita tengok gold sekarang ni nak bergerak 1000-2000 pip dalam satu hari tu macam gitu je. So memang sangat bahaya lah. Korang doakan Cat supaya dapat buat robot yang boleh monitor live activity ataupun live event direct peak data tu daripada dunia yang ada sekarang ni. Kalau kita ada benda tu, memang orang kata Cat Nova ni dah perfect lah. Sebab kita memang sekarang ni banyak sangat semua orang nak bergaduh, sana nak bergaduh, ni nak bergaduh. Pergaduhan di antara negara ni, dia akan membuatkan market tu gegar kau-kau. And then at the end of the day, kita yang retail trader ni yang akan terkena. So korang doakan, insyaAllah dalam masa terdekat akan siap version ni. Dia akan menjadi titik tolak kepada SOP yang lebih baik daripada sekarang. Macam sekarang ni lebih kepada technicality. Kita tak ambil lagi daripada fundamental news. So sekarang ni Cat Nova version 1.0.8 dia akan combine dua. Dia ada technicality dan dia ada juga fundamental feeding live event daripada dunia luar. Yang pasti benda tu akan ada cost. Nanti kita tengoklah macam mana. Sama ada saya kena minta awak tong-tong dengan saya ataupun saya boleh tanggung cost tu. Okay? Assalamualaikum. Salut.